Menjerit banjir. Banjir. Banjir dan nama lokasi. Lapor lokasi dan nama anda sebagai anggota terjumpa kebanjiran. Beritahu kapten kapal tentang banjir. Bunyikan isyarat stesen kecemasan. Tutup semua pintu kedap air, lambatkan atau hentikan enjin utama Arahkan kru berkumpul di stesen kawalan kerosakan. Sediakan peralatan menyelamat lain untuk digunakan. Cari punca banjir dan ambil tindakan segera untuk mengasingkan kebocoran atau pecahan. Tarik penggera kebakaran. Ketua kapal harus bertindak dengan cepat untuk melindungi nyawa mereka yang berada di atas kapal. Kecuali kapal berada di perairan cetek sehingga terdampar sebelum badan kapal tenggelam, anak kapal harus bersedia untuk meninggalkan kapal tanpa berlengah. Meninggalkan kapal hanya boleh dilakukan selepas arahan lisan daripada kapten. Sekian, terima kasih. Like, share dan subscribe.